Alhamdulillah. Saya kata yang pertama, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Saya kata yang kedua. Alhamdulillah, geng. Saya kata yang ketiga, geng. Alhamdulillah. Assalamualaikum, geng. Welcome back to this channel, geng. Macam biasa, geng. Hari ni hari biasa, geng. Hari ni hari Rabu. Aku memancing dekat kolam paus ni. Aku tak ada buat apa, jadi aku mancing bersama dengan otai, geng. Otai dah masuk daripada pagi tadi. Tak tahu dah berapa ekor tadi, tapi kita baru masuk lah. Kita fighter, kita takut apa kan. Standard lah, bang. Kita masuk hari biasa hari ni, geng. Kita tengok ah. Hari ni adalah hari Rabu, sehari sebelum Ramadan, geng. Sehari sebelum Ramadan, esok puasa lah. Jadi kita masuk lah sebelum puasa, kita masuk last untuk hari biasa, geng. Check it out, geng. Let's go. Tanpa melengahkan masa, kita tengok ah. Ada strike ke tak ada? Let's check it out. Let's go. Angkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Nuar caster turun bersama otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang, hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap, joran pun melentur. Fish on. Okey, geng, kita pun dah masuk. Otai pun dah ada strike sana. Pak Umi pun ada. Abang M pun ada. Jadi jom kita review setup dulu. Check it out. Okey, geng, setup kita untuk hari ni, geng. Aku nak pakai saus plastik daripada Darul Merdeka. Warna pineapple apple. Aku bagi nama dia, geng. Pineapple apple 8 gram. 8 cm. Tapi aku potong sikit jadi 7 cm lah. Berserta dengan jihit 5 gram mata saiz 30 lah, geng. Saya kira daripada Darul Merdeka, jihit daripada strike blue, geng. Sebab aku lupa aku punya jihit tu letak dalam bekas, jadi aku tertinggal, jadi aku terpaksa pakai strike blue lah. Combination dengan Darul Merdeka lah. Check it out. Berserta dengan urin kita kecil, compact, padat, padu dan mantap, iaitu ialah EXP Legera, geng. EXP Legera. Rope kesukaan aku untuk hari ni, dan juga rope kita daripada Nikon Mythic V1. Tanpa melengahkan masa, orang dah cebok strike banyak, geng. Kita pun first cast of the day lah. First cast of the day. Semoga hari ni ada manis-manis, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. First cast of the day. Bismillah. Cantik kejadian ni, geng. Semoga hari ni ada manis-manis, geng. Semoga hari ni ada gasok. Info tu, geng, orang ada seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang untuk hari ni, geng. 9 orang. Cuaca mendung campur dengan hujan lah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung. Tengok atas cuaca lah. Itulah cuaca untuk kali ni, geng. Semoga hari ni ada gasak, ada video, ada strike ke tak ada strike, video tetap aku akan upload lah. Check it out, geng. Jom kita cari strike. Kita cari strike dulu. Ada, bang? Ada. Ada lagi? Apa kenal? Aduh, subscriber pun je. Ada asal dia, tak masuk ni. Baru sapal, sama lah kita. Biasa mana-mana baru sapal. Baru. Dah. Boleh, bang, cari strike dulu. La ilaha illallah. Woi, bagus oi ni. Apa kau? Bagus ekor. Mudah ada sembang ah. Astagfirullahalazim, mudah percaya. Hidup. Dapat ni. Orang cabut cicing. Bagus enggak? Ramai tak pada ni. Bagus ekor. Bagus ekor. Tak galak ke? Dok. Ni kau pakai udang. Chase. Pakai udang apa ni? SP Rambo? Tak ada orang beli SP? Ada. Pagi tadi mak dua. Mana boleh kau? Berapa kau? Mak dua tadi 5 pagi tadi. Alhamdulillah, geng. Strike ketiga pertama, geng. Allah. Asyik sungguh. Strike pertama sungguh dah bagi. Oh, besar.
Basah tu. Aduh, strike pertama kita boleh bekah kan. Bekah udang, celaka aku siapa dia buang dekat dengan tukung. Oh, paruk. Kenapa? Gambung abang. Hari kita nak gambung. Macam-macam tu. Belah ya. Nak gambung rumah kita. Buat kita biasa tengok video abang, tengok orang rumah kita. Ya, oh, tengok sekali lah. Tengok sekali. Bagi masuk video sikit. Jangan ni foto ni. Foto ni. Kali ya. Okey. Mantap. Ya. Gelak gambar pesingan. Pesingan macam gelak gambar. Terpaksa putuskan. Harap-harap kita punya leader dan juga tali ini cukup kuat lah untuk menampung beban yang akan aku tarik ni. Oh, putus. Putus terus kan. Aduh. Itulah risiko yang perlu dia tapi muncul leader dia geng. Oh, muncul leader geng. Leader ada taklah susah sangat kerja. Leader ada. Habis SP. Disebabkan putus geng, maka aku nak pakai soft plastik ini ya. Limau ais geng. Oh ni limau ais. Limau ais tapi ni macam dah guna lah. Ni ya, kan ni. Limau ais geng. Kita try limau ais tengok. Ada yang sambuk ke, tak ada yang sambuk ke, kita try lah. Mana tahu dia dahaga. Dia nak makan limau ais, dia nak minum limau ais. Jadi kita bagi limau ais. Celaka tu. Aduh. Pakai udang boleh lah. Oh. Takutnya kumpau pakai udang. Jumpa juga dalam rumah punya jihit kan. Alhamdulillah ada satu lagi balance. 7 goreng aku pakai 7 goreng ni. Patut 30. Tengok ah. Aku terpaksa pakai 7 geng. Sebab apa geng? Sebab angin yang terlalu kuat geng. Susah nak buat balingan kalau angin kuat ni. Kalau 5 geng. Jadi aku pakai 7 geng. Nak baling tu senang sikit. Dia rasa sikit kalau 5 geng ni tak rasa sangat je. Angin terlalu kuat. Terlalu kuat dan pantas. Jadi kita pakai 7 geng. Kat rumah taker. Last kopek. Last geng. Dia hit last lah ni. Harap-harap tak sangkut, tak butuh lah. Harap-harap tak butuh lah geng. Ada seni lah. Lemok gaya lagu ni. Dah tu dapat lesen dah kan. Bukan banyak lagi bang. Wakau udang tu. Alhamdulillah. Saya tiap pertama ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah strike tu. Adalah saya kita makan jauh. Memang syok makan jauh. Alhamdulillah.
Strike kita yang pertama. Oh, jangan lucu. Alhamdulillah. Leseng pertama. Makan limau ais. SP limau ais daripada Daruma Teka. Ikan kita yang pertama. Ada leseng hari ni. Alhamdulillah. Leseng yang limau ais. Leseng pertama kita hadir. Oh, gila leseng pertama. Padu. Jauh. 5 warna angin berdua. Alhamdulillah. Strike kita yang kedua. Alhamdulillah. Strike kita yang kedua. Padu. Strike kita yang kedua. Limau ais. Menjadi. Gagah ikan ni. Ikan digagah tak payah nak gagah. Alhamdulillah. Penuh mulut limau ais. Penuh mulut limau ais tu kan. Gila. Suka dia warna ni. Penuh mulut. Bang, sabar bang. Relax bang. Nak buka dah ni, nak buka dah. Tu dia kan. Penuh mulut limau ais dimakan. Warna. Kau ke isai. Ini kan warna limau ais ni. Penuh mulut. Sekali ditegak selesai. Mantap. Daripada Daruma Teka. Abang jealous tu bang. Tu dia. Limau ais. Aduh. Nak japi tu. Apalah opening night aku ijat. Hai, limau ais kita panggil. Aduh. Setiap SP ada nama dia. Oi, mana? Ada ketuk lagi? Tak ada ketuk lagi? Baru ni. Ya, semua baru biasa. Baru masuk. Biasa gitu lah. Betul ni. Aku masuk pukul 1 lebih. Start pukul 11 lebih. Boy! Kenal ke? Mantap lah. Jumpa sini ke? Jumpa sini ke? Tak ingat lah kita. Jumpa seorang. Ya? Tak sedar tak ingat dah. Boleh tak? Boleh? Berapa? Ini lah cari lah. Ikan memang kurang lagi. Cari dulu. Tukar warna lain pula. Kita try pakai warna UV pula kan. Lama tak pakai warna ni. UV kan. Warna UV ni biasa jadi kok. Kita pakai warna-warna neutral sikit. Ketuk lalu ni sini. Bahan lalu lagi. Patut aku tengok dalam Facebook air ni lah. Cuci. Udang. Allah. Bau. Kelik lah yang kita habis tadi, dia tak nak mancing. Balik tau. Dah ada ikan tak? Aduh. Ambil. Ambil. Ambil leka lah. Ambil. Ambil. Mari saya haji. Malu dengai. Ambil leka dulu. Lepas kali aku di kaki aku. Ambil lah. Malu dah bincang. Aku silah tak nak bincang. Ambil tu. Tak nak bincang. Bincang dah bagi. Bincang tak lagi. Mitok bawa bagi. Minta ambil je. Pagi kita minta banyak. Boleh. Kalau ada boleh. Tak payah. Takut apa? Noh dah. Kalau matu tak kok. Tak ada matu.
2 hari dah kumpah. 2 hari oh. Tak apa lah. Ini ada hasil lah. Baik ah, terima kasih banyak. Beres. Mula tu. Okey, boleh. Oh, somai. Nak cuci ya, nak cuci ya. Anda abang mancing. Apa? Kicau air. Oh, gitu kicau air. Oh, kicau. Meru bang. Balik dulu ah. Boleh sila. Bang dah patah 200 bang. Macam mana nak mancing bang? Macam mana mancing? Ha. Balik dalam sako. Balik dalam sako. Terus ambil Oh, rekengnya warna merah. Anda abang mancing. Siapa? Abang? Abang yang mancingnya. Ya. Pandai. Kau udang lah? Kau budak. Malu kau udang. Aduh, Jai. Okey geng, info terkini geng. Aku ada dalam setengah jam lagi. Pemancing hari ni nak kata ramai tak ramai kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang untuk petang ni. Aku ada masa setengah jam lagi. Alhamdulillah geng. Dia hadirkan diri dengan 2 ekor ni. Aku tak kumpau hari ni geng. Tapi ikan hari ni memang out tu kan. Memang top masuk tu kan. Ramai gila. Subscriber aku tu boleh kata semua subscriber semua kumpau kan. Abang M je boleh 4 ekor tu pun pakai udang lah. Tapi kita stay kan. Kita pakai soft plastik limau ais kan. Ada ketukang. Maksud dia makan jauh. Jadi aku rasa puas kan. Puas dapat strike jauh. Rezeki kita hari ni 2 ekor kan. Tak tahu lah kalau ada penambahan. Tak tahu lah kalau tak ada lah. Ikan yang 2 ekor tu semua aku bagi subscribe lah. Aku bagi kepada subscriber lah. Ikan 2 ekor tu sebab dia kumpau 2 orang. Jadi saya katakan mungkin boleh bagi aku. Yang lain aku tak tahu lah. Kalau kata tak ada ikan lah geng. Nasib lah kalau ada lah. Stay tune lah geng. Ikan hari ni memang tak friendly langsung. Check it out. Mantap. Hai. Kita pakai warna ni lagi. Warna udang sakit ekor. Pakai warna putih ya kok. Nampak neutral. Neutral semula jadi lagi. Kejadian dia kan. Sekali masuk terus padu. Mantap. Alhamdulillah kan. Tak yang ketiga kan. Alhamdulillah ada lagi. Ngangang nak balik. Ada lagi strike kita yang ketiga kan. Padu. Asok. Oh sikit. Jangan lucu. Apa payah ai. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dapat agak yang ketiga. Rasa baik tak putih mata. Ikan kita yang ketiga ni. Alhamdulillah. Pakai soft plastik udang ni. Padu lah. Boleh lah. Boleh lah. Makan warna blue, putih. Putih ni. Boleh hasil kot lah kali. Mula. Balik tu. Biar Okka. Terima kasih lah. Tak lepas kita kok. Kita tak apa lah. Mula tu. Mula. Ya. Selamat tu, selamat raya. Okey geng, maka tamatlah sudah episod hari ni memancing geng, hari Rabu. Aku dah balik geng. Masa aku dah cukup. Maka alhamdulillah hasil untuk hari ni geng. Dapat 3 ekor geng. 2 ekor pakai warna sirak 5, sekor bahan udang sakit geng. Alhamdulillah untuk rezeki ni geng.
Ada juga hasil 3 ekor ini. Dan semua ikan tu aku bagi semua kepada subscriber aku lah. Semoga dia orang tak serik untuk memancing. Itulah untuk kedai hari ni, geng. Nak kata gasok tak gasok mana, tapi adalah hasil, alhamdulillah. Dan ramai hari ni subscriber aku berjumpa, geng. Terima kasih kepada subscriber yang mana support aku. Jumpa lagi di next episode, Apa lagi? Let's check it out. Let's ciao. Mantap.